Day 1 Road to Batam. Saya tak pergi. Di Gari. Ya, tak lepas. Lesen tak ada. Pasport mati, visa mati. Hai. Sepatah dua kata? Okey. Sepatah dua kata? Let's go Batam. Lagi sekali dah tak ada. Tak ada. Tak ada kali kedua. Masih cuti yang pada yang satu. Cuti tu. Ini apa ke? Welcome to Batam. Welcome to Batam. Batam. Selamat datang. Buka jarang keluar rumah, nampak? Semua gembira. Dah ini. Sekarang kita dah sampai dekat terminal feri Pasir Gudang. InsyaAllah 5.30 kita akan geraklah ke Batam. Aku sebenarnya baru first time tahu yang ada juga feri ke Batam daripada Pasir Gudang ni lah, pada Johor. Bila kita tengok-tengok ada juga daripada Perak pun ada, Melaka pun ada. Tapi bukan pergi Batam lah, pergi tempat lain lah. Aku sampai Johor pun tahu 2 kali semua hidup tu. Ada. Sampai Baru sampai? Okay, Bijay, selesa Bijay. Mana kita tengok keluar ni atas. Boleh naik atas ke? Ada view atas? Jam naik bas, sejam setengah naik feri, sampai juga ke Batam. What's up, gang? Kita dah sampai. Welcome to Batam, Indonesia. Nama Irwan bin Yusof. Pak Iwan. Barang dengan Siti Hawa bin. Mana Siti Hawa? Saya masih lagi ikut iman saya. Allah. Cuba dulu. Cuba dulu. Untuk pergi untuk sekarang. Aku tadi terdetik tak? Terdetik lah. Dah terbayang tak? Bukan terdetik, dah terbayang tak? Kita jangan agak sebab kita dah satu family dengan Okay. saya bukan macam jarang. Okay? Nak cari makan, tapi hujan tak. Apa kau order air apa? Kopi susu. Panas atau dingin? Tapi dingin lah. Jeruk dingin. Hah? Bayar boleh. Oh, dia lah. Kopi susu. Oh, kopi susu. Aku lah aku. Apa? Apa tu? Pop. Ni sedap. Bukanlah pop mie. Barulah Indonesia. Tak ada. Tu pop mie ayam. Ini kari ayam. Nasi maso. Nasi maso ke apa? Ni bahasa orang Kelantan ke masak? Lu raso-raso. Raso-raso. Mau tak dengar ke? Wah, ini rare. Ini rare. Okay. Bukan kita beli dia.